Apa benda lah percaturan kuasa yang Barisan Nasional nak bawa ni? Hanya kerana sekelumit kuasa, mereka sanggup ni mengkhianati mandat rakyat Negeri Sembilan hanya semata-mata nak rebut jawatan dalam kerajaan negeri itu dan nak merealisasikan penjajaran politik baru. 11 lagi kursi ditandingi oleh sahabat baru kita. Faham? Faham tak apa, tak faham lagi tak apa. Untuk memuaskan nafsu masing-masing merebut jawatan, saya kadang-kadang tak boleh faham apa yang ada dalam kepala otak pemain-pemain politik ni. Kau orang tak reti sabar ke? Tak boleh tunggu ke? Mesti nak kena khianat, mesti nak kena buat move, kemudiannya mesti nak kena menyusahkan rakyat balik hanya kerana nak memenuhi nafsu segelintir dari kamu untuk memerintah dengan kuasa. Na'udzubillah. Kuasa ini tak boleh bawa pergi mana-mana lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Daciahau, Vanakkam dan Salam Madani. Saya kan kadang-kadang rasa sedih pun ada, tak faham pun ada, keliru pun dia juga. Apa yang sebenarnya Barisan Nasional nak cari? Nak kata mereka terancam dari segi kuasa, mereka berkongsi kuasa. Nak kata mereka sekarang berada dalam kerugian, mereka sedang menikmati kuasa itu bersama-sama. Hanya mereka tidak mengepalai kuasa itu di Negeri Sembilan, itu saja. Tapi kemudiannya kerana nafsu mereka nak menguasai negeri, nak jadi nombor satu, nak menguasai seluruh kuasa itu, maka mereka buat move yang tak masuk akal. Tarik sokongan kerajaan negeri dengan niat jatuhkan Menteri Besar yang sedang elok memerintah. Saya kadang-kadang jadi tak faham apalah yang ada dalam minda diorang ini. Jangan nak bagi alasan lah mengatakan bahawa Tok Min ini langgar adat lah, tak boleh nak urus dari segi adat lah. Ini semua hanya alasan dangkal yang seluruh rakyat pun faham bahawa memang Tok Min selaku Menteri Besar dia tak boleh campur pun urusan adat itu. Sekarang ni dah bubar, tak ada eksekutif pun dalam negeri. Still lagi masalah adat tu tak selesai pun. Kadang-kadang mereka jadikan itu sebagai alasan utama mereka terpaksa tarik kuasa, jatuhkan kerajaan negeri. Ini semua alasan tak masuk akal lah. Dan akhirnya sehingga hari penamaan ini kita faham lah. Bila kita melihat keterdesakan UMNO dan Barisan Nasional ini membentuk kerjasama dengan PAS, maka kita faham lah. Sebenarnya ia tidak terlebih dari bercerita tentang sekelumit kuasa yang hendak direbut-rebut, tarik kiri dan kanan. Biarlah emang kita aja, kau ambil sikit, aku ambil sikit. Kita jatuhkan mandat rakyat. Usah peduli suara rakyat. Kita tumbangkan mereka. Mari kita rebut biar kita-kita aja. Ini pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional bersama dengan pemimpin PAS yang tengah mereka fikirkan apalah keuntungannya kepada rakyat di Negeri Sembilan. Tak ada. Dengan PAS ni tak payah cakap lah, nama je Parti Islam. Anda carilah berapa banyak parti yang berkawan dengan PAS dan kemudian akhirnya dikhianati oleh PAS. Yang terbaru tu lah, kawan dia sendiri, Parti Bersatu. Kawan tu beria-ria nak jadi pembangkang melawan kerajaan ini, tapi dia pun kena khianat. Inilah politik PAS. Hanya berkisar tentang kedudukan dan kuasa, tapi dia cakap orang lain yang gila kuasa. Mengkhianati rakan ini bukan akhlak Islam lah. Hanya kerana tindakan bobrok dan tamak ini menyusahkan, akhirnya rakyat terpaksa keluar mengundi, buang masa, buang duit hanya kerana sebuah kerajaan yang sedang kukuh diperintah oleh orang yang baik, yang tak ada masalah rasuah, tak ambil duit negeri, jaga reserve negeri dalam keadaan baik, meningkat jauh beza dengan Menteri Besar ketika zaman Barisan Nasional. Tetapi kerana tamak halobanya melihat kuasa ini dipegang oleh bukan mereka, maka dibuatnya pelbagai. Konon nak dimulakan satu gagasan baru. Ini semua retorik untuk mendapatkan kuasa. Saya kadang-kadang rasa speechless, tuan-tuan. Sebabnya saya kasihan melihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar. Daripada mula dia jadi Perdana Menteri, dia kerja keras betul. Hanya nak tolong rakyat, bantu negara, urus takbir dengan baik. Diikuti pula dengan Tok Min di Negeri Sembilan. Tak pernah kita dengar ada masalah Tok Min yang ambil duit ke, sakau ke, salah guna kuasa ke. Tetapi tiba-tiba negara digemparkan dengan penarikan sokongan hanya untuk menjatuhkan Tok Min. Dan kemudian satu penjajaran politik baru bermula. Dan ini juga akan memberi cabaran ke federal nanti. Kalaulah ini tidak dinamakan pengkhianatan, saudara.
Saya pun dah tak tahu nak cakap apa kerana saya speechless.